punya side plot memang banyak gila, membuatkan kau kena tunggu sampai episod 45 yang tak tahu ending dia apa. Side plot dalam series ni memang banyak gila karakter yang kau rasa macam kalau kau alihkan je karakter-karakter ni kan, aku rasa series tu akan jalan macam biasa and dia lagi pendek. Aku tak suka macam side plot untuk karakter Amanda. Amanda ni kawan Nisa, yang Amanda ni dia ada macam isu perkahwinan juga lah. Laki dia kahwin 2 dan ada anak. So banyak gila yang plot yang ditunjuk untuk Amanda ni macam laki dia kahwin 2. Lepas tu dia kencingnya Amanda ni kata perempuan ni nak bunuh diri sebab dia pregnant anak luar nikah. So that's why dia kahwin. Lepas tu kantoi pula sebenarnya dia orang ni games si Amanda ni. Itu side plot yang aku boleh highlight jugalah untuk series ni yang memang aku rasa watak Amanda ni boleh buang je kot. Kau sebenarnya nak tunjuk kisah Aris dengan Nisa dan Rani ke kau nak fokus kat watak Amanda ni kan? Aku agak frust gila tengok dia punya side plot memang banyak gila. Bukan Amanda dia, banyak lagi karakter. Kalau kau nak tahu apa yang aku maksudkan side plot, karakter-karakter lain tu kau kena tengok series ni. And then harap korang bersabar sebab kena tunggu sampai episod 45.